Hello guys, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk mendapatkan Heaven Road dekat Antartika. Jadi dia ada banyak cara, jadi korang kena follow saya satu by satu. Tanpa berlengah masa, mari saya tunjukkan cara untuk mendapatkan Heaven Road. Let's go. First kali untuk dapatkan Heaven Road, kita kena cari semua button yang ada di setiap pulau-pulau yang terdekat. Pulau pertama yang ada buttonnya. Let's go. Kita pergi ke Monster World. Ni Monster World Island ni, buttonnya ada di belakang ladybird ni. Box ni tekan ni pada hijau. Pulau selanjutnya, let's go. Pulau seterusnya di Rossley Bay. Belakang batang pokok ni. Okey guys, itu ya, belakang Usher ni. Kita pergi ke pulau seterusnya. Okey, kita pergi ke Forsaken Island. Nampak menara tu? Butang tu ada di menara ni guys. Kita yang butang di sini ya guys. Tiang. Okay, jom pergi ke Snowcat Island. Okay guys, buttonnya ada dekat belakang ini, kat sebelah Wilson ni. Okay, jom guys ke pulau seterusnya. Kita akan pergi ke Ancient Island guys. Oh, wow, hati-hati guys. Tadi saya punya tu mata jatuh guys sebab terlanggar benda tajam tu. Hati-hatilah. Buttonnya ada di sini. Sini guys buttonnya. Tekan je, okey. Buttonnya terakhir, okay, kita akan pergi ke Northern Island, Northern Expedition. Jom, let's go. Northern Expedition ni nak masuk je kena ada portal guys. So masuk portal dulu baru pergi ke Northern Expedition. Tu guys adalah portal nak masuk ke Northern Expedition. Kita masuk ke itu akan ada tembus ke Northern Expedition. Go, let's go. Zoom. Okay guys, bila sampai sini kat atas sana korang akan kekurangan oksigen tau guys. So korang jangan lupa beli oksigennya. Beli oksigen sini. Sini oksigennya. Basic oksigen 1000 je guys. Dan setiap checkpoint dia ada oksigen masing-masing. So kat checkpoint ni beli dulu oksigen basic. And then kat sini pada road 25,000. Kalau nak refill oksigen, kalau oksigen nak habis, ni refill kat sini, okay. Okay, jom kita akan teruskan perjalanan kita. Licin sikit lah. Kena hati-hati, jangan jatuh macam saya. Kita sekarang nak mencari permata untuk membuka portal. Okay guys, punya permata ada di sini guys. Nampak permata biru ni? Sebenarnya permata biru ni guys, dia macam ni tau, dia dalam bongkar ais macam ni. Untuk mencairkan bongkar ais ni, korang boleh pakai macam tu, PS tu. Nampak dia ketuk-ketuk ni untuk mencairkan ais. Untuk mencari PS tu, korang boleh dapatkan di atas. So korang kena pergi atas dulu untuk ambil PS. Korang nampak tak tanda warna merah tu? Merah tu adalah suhu, biru tu adalah oksigen. Jadi korang kena pakai oksigen guys. Benda tu boleh cepat juga turun. So korang kena refill oksigen. Okay korang, kalau suhu korang drop, pergi je kat sini. Nanti kalau suhu korang akan naik. Nak refill oksigen ada kat sini. Dan sinilah PS tu. Beli 5,000 je guys. Beli. Dan kalau korang nak upgrade korang punya oksigen ada ni 3,500 beginner oksigen. Boleh upgrade. Untuk PS tu dekat ais tu. And then ambil blue energy crystal tu, okay. Okay, seterusnya kita akan cari crystal seterusnya. Okay guys, dah masuk gua ni. Benda tu ada dekat sini tau guys. Nampak tak belakang ni? Dia ada keeper ni.
kita cakap dengan dia. Cakap dengan keeper ni guys, dan untuk dapatkan energy green crystal energy ni guys. Okay, kita cari energy seterusnya. Totem korang boleh dapatkan di sini ya guys, dengan harga 150,000. Korang nampak jalan ni, jabatan ni, korang nampak jabatan ni, korang turun ke bawah ni. Guys, kat sini guys, dekat pokok ni. Okay, sini. Lepas tu, okay guys, buka korang punya Avalanche totem korang yang korang beli tadi. Ni dia Avalanche totem. Korang tekan je, korang collect terus kuning tu. Lepas tu ke tepi sini. Bahaya korang. Tengok tu korang, bongkar ais jatuh-jatuh. Okay guys, this yellow energy crystal. Kita akan letak dia dekat atas nanti. Jom kita ke atas. Korang boleh beli lebih bagus winter clock ni, 7,500. Dan korang boleh beli glider penting. Belilah advance glider ni, dan belilah advance oxygen ni. Lagi lambat lah drop. Okay, korang kena nampak di depan sana ada 4 pemerata yang kita telah ambil tadi. Okay, korang dekat sini korang boleh beli kristal warna merah. Korang cakap dekat hiker ni. Korang sebelum korang nak cakap dengan si hiker ni, korang kena selesaikan mission yang saya akan tunjuk tadi tu, yang tekan metal merah setiap pulau tu. Korang baru boleh bercakap dengan si hiker ni. Sini guys, beli je terus 250,000. Okay, mula-mula kita dengan warna merah, kita letak red. Yeah, grey. Wow, dia dah bercahaya. Okay, sekarang kita letak warna hijau. Faster guys, sebab dia akan hilang begitu saja. Kita letak warna biru. Okay guys, kita letak warna yellow. Okay korang, lepas kita dah buat yang diamond tu, sebab dia dah bercahaya kat sana, kita pergi ke arah sini. Okay guys, bawah sini guys. Pintu ni takkan terbuka tau kalau kita tak selesaikan diamond tu. Okay guys, kita dah sampai ke tempat Heaven Road yang kita nantikan selama ini. Antara road itu rupiah. Okay guys, harga dia 1,750,000 guys. Lihat ni guys, dia punya speed 30%, luck dia 225%, kontrol dia 0.2 je. Tak apa, 0.2. Wrestling dia 30% dan maximum KG dia infinity guys. So kita purchase. Wow, that's a beautiful Heaven Road guys. Cantiknya. Tengok guys, balingan. Wow. Okay, putih dia cukup besar jugalah. Wow, bercahaya. Hari ni saya nak tunjukkan kelebihan Heaven Road. Berapa kita dapat dengan jual kuasa dia kan. Okay, ni kan, ni Mythic Common lah. Mythic Common dekat Upsi punya tempat. Kita tengok harga Common Mythic dia berapa. 4,382. Okay, kita tengok sama berat je dengan Heaven ni. Okay, tengok warna dia. Dia tukar jadi warna lain. Nampak? Ush, mantap ya. Kita tengok harga dia berapa lepas dia jadi Heaven kan. Tengok guys, 26,480. Beza gila. Pada 4,000 dia jadi 26,480. So guys, belilah Heaven Road ni. Mudahkan korang untuk mendapatkan duit dengan cepat. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Korang belilah antara yang terbagus. Sediakan duit, tengok commission ni, selesaikan mission ni, korang akan dapat beli. Okay korang, itu saja konten pada hari ni. Jangan lupa follow, share dan komen. Bye bye. Hari ni adalah pertarungan grinder antara Cookies dan Rabbit Gaming. Okay, semua ke garisan. Ke sini, depan sikit. Cookies. Sampai ke batu tu ke garisan. So,